pakai tu lah tembak. Oh, makan ni. Tu pasal dia jadi ulang-ulang. Oh. Iqbal. Baru tahu. Sah-sah tak tolong mak kat dapur. Apa nak jadi ni? Mak tak pernah buat benda ni. Mak tak pernah buat. Makcik, saya tak tahulah Iqbal berkata benar atau tak. Tapi video ni saya akan upload kat YouTube lah. Kalau makcik nak cakap apa-apa kat anak makcik, makcik cakap kat rumah Aduh, mak mana tak pernah buat roti jala Iqbal. Ke ada Ke ada Ada mak tak pernah buat roti jala. Ada, anak tak nak apa mana. Macam hantar kecil-kecil dulu kot. Ada sekali dua. Mungkin kita bawa berapa kali ni? Jadi kita pada hari ini bukan hari ni, sekarang waktu pagi baru je habis solat subuh. Jadi biasalah Mahabbah Kitchen diteruskan. Okay, pagi ni kita nak buat roti jala. Okay, jangan jealous. Assalamualaikum.